je. Kan? Kalau orang kahwin lah. Nanti pencet. Selamat datang. Masih mana yang ini? Morning. Terus kat sini ya. Oh ya. Awak pergi lapor diri dulu. Ni. Ni. Pak cikgu tadi cikgu lelaki ramai tolong. Ya. Apa? Geram, geram. Bukan nak ambil ha. Ini peratus. 100%. Dah. Belum.
Ya, senyum sini sekejap. Assalamualaikum. Ini masuk video dulu. Kak, boleh masuk, boleh masuk. Okey, lagi sekali. Okey, naik. Okey. Tak ada gambar ke? Tak ada gambar ke, Sus? Dah, sabar je. Kami nak lagi, Sus. Dia kena pusing. Video. Morning. Morning. Mana? Pindah. Zaman kita kat ni dia kena simpul saya bukan juga. Dia zaman kita kat raya lagi. Dia zaman kita kat raya. Raya lagi. Dia lama. Saya terus pada talian kita ya untuk acara ini kaunselor kita. Buat. Akan. Ya. Kita sekarang berada dalam majlis anugerah kecemerlangan 2012 hari ini. Kita akan mula nanti, kita akan keluar daripada bilik tamu pertama ni, kita akan ke belakang untuk belakang ke depan. Nak mana tak? Sambil ke belakang. Apa sekarang? Sorang sini nanti. Okey. Aku sampai dah. Malah lawa. Lawa je. Tak apa. Kek ambil gambar air tengah ni kan? Tak ada. Kek Ikan sekali kan? Kak Ikan nanti makan ubat ya? Makan ubat ya Kak Ikan? Okey.
Puan Saimah binti Mat Zahir, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah diiringi oleh Yang Dihormati YDP PIBG SMK Bandar Baru Batang Kali dan diikuti oleh Barisan Pentadbir SMK Bandar Baru Batang Kali. The ceremony begins with the national anthem Negaraku. Let us all sing it together with full enthusiasm. Puan Zaini binti Mat Isa. Mana? Puan Zaini Major bagi majlis hari ini. Sila beri tepukan. Terima kasih ya Puan Zaini. So, bagi ibu bapa ya, di sekolah ini kami memang mementingkan sumber manusia. Jadi kalau lihat ya, aktiviti ataupun program yang besar-besar ataupun rasmi di sekolah, saya memang akan mengguna pakai guru-guru yang berjawatan tinggi. Okey, DG 48 ke atas sebagai pegawai major. Pegawai menjaganya adalah terdiri daripada barisan pentadbir. Ini adalah untuk melatih ya. Ini sekolah, kita sekolah bukan mendidik murid sahaja. Kita mendidik guru-guru, sumber manusia, modal insan sekolah untuk bersama-sama digunakan
untuk merancang, menguruskan dan memastikan pelaksanaan dibuat secara terancang, sistematik dan lancar, insya-Allah. So, Tuan Aini telah memenangi naik johan peringkat Negeri Selangor dalam inovasinya Reboot Awareness UBK. So, kita berjaya keluar daripada kedua corot yang tidak hadir itu. Okey? Ini 2024 dan di tempat lain. So, saya haraplah ibu bapa hari Sabtu ya, hari tersebut. So, bawalah anak beranak. At least daripada Yubani kosong, Yubani boleh makan. And then you can enjoy yourself here. It's like open day. So spend as much as you can. Because I'm going to spend also. Okay? Kenalah pengetua kena spend dulu kan? Okay? So, hoping that kita boleh collect more than 100,000 ringgit Malaysia. So we can build roof kat atas itu. So, bila bumbung itu, murid-murid kita kalau hujan ke panas ke, tak adalah sangat-sangat. Okey, kita bersama-sama ya, ibu bapa ya, untuk anak-anak kita. So, hadirin sekalian, berapa hari bulan ibu bapa? 27 apa? Cakap kena tepat. Macam kita doa kat Allah kan, kena cakap tepat. Siapa-siapa. Okey? Now, hadirin sekalian, saya yakin kiranya kita bersama-sama berganding bahu, sekolah mampu merealisasikan visi dan misi sekolah dalam menggapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Kebersamaan semua warga sekolah, terutamanya antara murid, guru dan ibu bapa, sangat penting bagi memastikan mampu menyuntik semangat dalam diri anak-anak, mampu membuka mata mereka untuk melakukan yang terbaik demi kehidupan yang lebih baik di masa hadapan. Semoga kejayaan yang lebih besar berjaya dicapai oleh warga SMK Bandar Baru Batanghali. Kita orang Melayu kan, saya pantun lagi. Saya cikgu Maths. Yang buat teks ni ada cikgu, dahsyat. Saya edit, tapi yang ni saya tak perlu edit sebab bagus. Okey? Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya izinkan saya membacakan serangkap pantun. Menangkap ayam bawa ke petang, ayam berkokok di tengah sawah. Ilmu yang baik tidak diamalkan, jadilah pokok tidak berbuah. Terbang pipit tinggi di angkasa, burung merbah terbang berkawan. Dampingilah buku setiap masa, ilmu bertambah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Puan Saimah binti Mat Sahir, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis Anugerah Kecemerlangan tahun 2023 SMK Bandar Baru Batanghali. Dengan segala hormatnya, persilakan. Kita baik satu temukan untuk pengacara majlis kita pakaikan dengan adanya pengetua cemerlang di SMK Bandar Baru Batanghali. Saya sebenarnya berhadapan dengan hakim yang bijak bicara, yang pandai berbentang di mahkamah, influencer yang kaya raya, pakar AI yang hebat berjaya, pakar bedah yang tak gagal dalam operasinya, jutawan alumni sebakar yang terzuhurlah di tanah. Salam Mish Madani, salam karamah insaniah, salam perpaduan, salam serati mengemuli prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua saya nampak dalam ceria kita dibasahi dengan ucapan bersemangat. Pengetua hebat kita, bagi tepukan Puan Aisyah
2024. Tuan-tuan dan puan-puan, bertuah kerana mendapat seorang pengetua yang hebat di Hulu Selangor bagi menyekolahkan anak tuan-tuan dan puan-puan di sini. Saya mohon sekali lagi tepukan yang hebat di bawah peneraja Puan Hanisah binti Muhammad dengan guru-guru yang hebat di bawah pimpinan. Beliau tidak pergi solo. Aku hebat, aku nak orang-orang aku juga hebat. Apatah lagi anak murid aku mesti hebat. Tuan-tuan, ibu bapa, jangan risau. Muka nampak ada ketat sikit bagi tuan-tuan dulu. Anak hari anak sebenarnya kan, hari nak kita tunggu-tunggu untuk meraihkan kejayaan anak kita yang telah betul-betul rumus pada tahun 2023. Dan inilah hasilnya yang telah kita mandikan dengan kejayaan-kejayaan yang dibentangkan oleh pengetua tadi. Saya rasa saya tak perlu ulas panjang. Apa yang Puan Aminah cakap tu, kita pandang sekeliling, semuanya menjadi seolah-olah dia ni seorang pari-pari, cengi je. Kalau dulu saya datang dekat sini, melemuh kan orang dulu kan, melemuh kat sini. Tak boleh kita nak bersilat dekat sini. Tapi kita datang hari ni, kita tengok sekolah ini bukan sahaja menerima program TS25, iaitu sekolah transformasi 25, tak menerima tetapi menjadikannya magic macam dengan pengetua dan guru yang hebat kat sini. Semoga itu kita tak perlu ragu, perlu bantu institusi pendidikan yang ada di Bandar Baru Batang kali ini untuk kita junjung lagi supaya cikgu-cikgu kat sini dapat berkhidmat, memberikan bakti dengan lebih selesa untuk siapa? Untuk kemajuan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana saya sebutkan tadi, mungkin anak tuan-tuan dan puan-puan adalah hakim tersebut. Mungkin anak tuan-tuan dan puan-puan adalah influencer yang terlibat dan tersumber di Malaysia. Mungkin anak tuan-tuan dan puan-puan adalah pakar AI masa depan yang melangkah AI di negara kita. Sejarah perjalanan mereka adalah sepanjang pada kehidupan kami sebagai guru. Ya, saya di sini mewakili PD Hulu Selangor. Saya lagi merakamkan jutaan terima kasih di atas apa sahaja usaha yang terlanjur oleh Puan Hanisah ini dan Indra sampai sini. Dan beliau akan melepaskan jawatan ini besar awal. Ya, sudut hati saya lebih pilih sedih. Terus terang dia sedih. Sebab senang nak membentuk seorang karakter pengetua semalam yang mampu, kata orang tu, bukan setakat cakap, bukan setakat melontar, memarah orang, tetapi dia menjadikan apa yang dia cakap itu satu kejayaan, satu, kata orang tu, bukan lempar manifesto saja, tetapi melaksanakan, merealisasikan apa yang dia cakap. Mungkin dia rasa lelah sebagai guru kerana tidak ada kejayaan untuk sampai ke puncak tanpa lelah. Begitu ya tuan-tuan dan puan-puan kan? Kalau ada anak seorang, 2, 3 atau 4 untuk membentuk anak yang berjaya, mesti nanti satu fasa lelah. Itu juga cikgu, pasti ada lelah. Kepada cikgu-cikgu saya seru, janganlah kita meletakkan lelah itu nombor 1. Tapi dengarkan apa kata pengetua, apa akan ditanya di sana. Untuk itu, saya nak menyampaikan pesanan sikit kepada anak-anak Sarawak yang di sana ini. Saya namakan saya sebagai ibu bayi-bayi. Saya ni sebenarnya umur dan 20 lebih dah, bukan muda sangat. Sebagai ibu, hari ini hari yang amat bermakna, hari yang dinanti oleh semua, hari terbalasnya lelah anak anda semua menjadi kebanggaan keluarga. Dalam meraihkan kejayaan, jangan dilupa adalah ibu bapa mencari harta, memastikan kehidupan anak anda semua selesa. Pandanglah ibu bapa anda semua sebelah ini. Jangan dilupa kita, jika sering kita berusaha, pasti semua akan berjaya.
itu sebagai pantun pesanan saya, balas pantun dari Puan Anissa tadi ya. Saya harap pesanan saya kepada anak-anak dan juga rakan-rakan guru sebabkanlah hati-hati, dan saya pasti apa yang Puan Anissa tinggalkan akan berbekas di hati semua guru dan anak-anak didik di sini. Saya tak ingin bercakap panjang di sini kerana kalau waktu majlis ini perlu diteraikan dengan sesingkat yang mungkin, dengan lebih bermakna, dengan kalau waktu dengan syukur di hati. Dengan lafaz bismillah saya merasmikan Majlis Anugerah Cemerlangan SMK Bandar Baru Batang Kali 2023. Puan Anissa binti Muhammad, saya ke sini menerima undangan bukan sekadar merasmikan majlis kecemerlangan yang indah ini, tetapi hari ini juga saya menyampaikan amanah untuk menyampaikan semangat di atas sokongan, memberikan tanda sokongan kepada kerja buat warga Sembaka. Tak banyak, tak sikit. Kalau orang tu dapatkan bantuan sikit, kalau orang tu dia digedi untuk buat program. Dengan bismillah kita sampaikan sumbangan sebanyak RM2,000 kepada program pencegahan sekolah SMK Bandar Baru Batang Kali. Terima kasih, semoga maju jaya dan kepada anak-anak teruskan usaha menjadi insan yang cemerlang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Puan Saimah binti Mak Sahir, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah atas amanat madah wadah yang lembut lagi berhikmah dan ucapan Puan Ashwin Ryan Pemodel, top scorer for Reka Bandung Technology.
Syarvin anak lelaki Wadi Balen, bahasa Tamil. Putri Syahli binti Muhammad Syah Venu, pendidikan
Tempat kedua, Adam Mikael bin Burhan. Tempat ketiga, Nur Syazwani binti Muhammad Kamil.
2023 dengan mendapat 9A. Hadirin yang dihormati, burung tempua hingga pipara melihat undan di pohon cempaka. Izinkan saya menyingkat cerita perihal juara banggaan Sembaka. Pada tanggal 10 Julai 2006, tepat jam 12.06 tengah hari di Hospital Kuala Purbaru, lahirnya seorang putri kepada Encik Johari dan isterinya Puan Maria. Tahniah, syabas. Mabruk. Setinggi terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Puan Saimah binti Mak Zahir Timbalan di